Ruginya kalau tak simpan emas sejak tahun lepas sebab kenaikan dah lebih 30% dalam masa 1 tahun je. Betul ke? Kalau nak tahu boleh tengok video ni sampai habis dan save untuk rujukan. Pada bulan Ogos 2024, harga emas 1 gram baru RM372. Pada bulan Ogos 2025, harga emas dah mencatat RM491 per gram. Hari ni, pada bulan Oktober dah RM560 untuk 1 gram. Jika anda dah mulakan tabungan emas tahun lepas tapi berhenti menabung atau hanya menabung sekali je, anda dah terlepas nak rasa keuntungan emas dari kenaikan harga hampir 30% dalam masa 1 tahun je. Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada cerita ni? Yang pertama, harga emas ni memang dia akan ada naik dan turun dalam jangka masa pendek. Tapi harga emas ni pasti naik secara purata 10% setahun. Maknanya, kenaikan harga emas ni sebenarnya dah dijangka. Yang kedua, anda tak perlu tunggu waktu yang terbaik untuk membeli emas ni atau menyimpan emas ni. Kerana harga emas yang murah akan tinggal jadi sejarah. Dia takkan kembali kepada yang murah tu. Emas ni adalah simpanan jangka masa panjang, iaitu sekurang-kurangnya 2 tahun simpanan. Makna kata, harga yang anda rasa mahal sekarang akan jadi murah dalam masa 2 tahun akan datang. Jadi anda tak perlu pun risau tentang harga emas ni. Yang anda patut lebih risau jika gram emas anda tidak bertambah. Anda boleh je teruskan menabung serendah RM100 tanpa perlu peduli pun harga emas. Kerana apa yang anda buat hanyalah menukarkan duit kertas anda ke dalam bentuk duit logam, iaitu emas. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video Diana atau klik link di bio untuk Diana bantu sebaiknya. Untuk lebih banyak lagi info mengenai emas, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.